Kisah Nabi ni kisah sedih. Kisah Rasulullah ni kisah sedih. Allah bagi ke Nabi 7 orang anak, 6 orang anak Nabi kesemuanya meninggal di depan Nabi SAW. 6. Kita beribu-ribu yang mendengar ceramah malam ni, tak ada seorang pun yang diuji oleh Allah dengan diambil anak dia 6. Paling banyak pun 3, 2, 4. Sebab tu saya kata, tuan-tuan bacalah sirah, tapi seeloknya kena ada huraian daripada orang yang faham sirah. Nabi, insya-Allah dia akan datang perasaan kasih kepada Nabi, baru kita faham tidak sempurna iman kalian sehingga kalian menyayangi Allah dan Rasulnya lebih daripada selain kedua-duanya. Baru boleh datang perasaan kasih. Sekarang bila sebut kepada anak-anak untuk kasih Rasulullah, kasih apa? Kasih macam mana? Kena sayang Nabi. Kita sebut macam tu kat anak-anak kita. Adik kena sayang Nabi, abang kena sayang Nabi, Alung kena sayang Nabi,